cari tu memang susah lah. Sebab masa tempat tu rumah dekat Tersorok pula tu atas bukit, turun bukit. Saya cakap ini tak betul dekat sini saya. Yalah, saya ingat lagi betul interview datang. Bila tengok tu macam betul ke aku nak kerja kat sini? Betul. Saya duduk Putrajaya. So iklan tu dikeluarkan di apartmen saya lah. So dia tulis kat situ, dia bukan untuk mencari kerja, Tim SK. Itu saya berminat. Mencari tim Siti Khadijah. Sebab banyak dekat situ untuk ruang kosong sebenarnya. Kerja kosong ni. Jawatan kosong banyak ditampal kat situ. Sebab saya baru berhijrah ke Putrajaya. Okey. Jadi bila saya nampak situ, saya cuba ambil nombor telefon lah. Dan saya call. Saya Ros yang ni lah angkat kan. Dan saya pergilah. Nak cari tu memang susah lah. Sebab masa tempat tu rumah dekat Tersorok pula tu atas bukit, turun bukit. Saya cakap ini tak betul dekat sini saya. Tapi saya pergi jugalah, saya cuba. Saya tengok tempat tu adalah dalam 7-8 orang macam itulah. Sikit je sangat. Pun dengan keadaan dia macam mana kan. Betul ke aku nak kerja kat sini, saya rasa. Biasalah kerja kilang-kilang besar kan. Saya daripada Johor tu kerja kilang yang besar. Bila saya dapat macam gini dan saya tengok semua orang Melayu dekat situ kan. Saya kerja semua dengan orang-orang Cina. Underestimate lah orang Melayu ni. Okay. Saya cakap alamak, saya kata betul ke balik cerita dengan suami juga ni. Lepas tu bila dah jumpa puan, cerita macam ni masih takut lagi sebenarnya. Tapi adalah berhubung dengan puan masa tu kan. Sebulan juga saya fikir nak masuk kat situ. Tahu pula Siti Khadijah tu nak jual telekung mahal. Ya. Memang saya pelekehkan lah. Saya pelekehkan. Siapa nak beli telekung 200 lebih ni? Saya cakap macam tu kan. Tapi masa tu lah saya rasa bila saya pelekehkan tu sebaliknya. Sebab benda tu saya tak pandai lagi sebenarnya. Saya tak tahu lagi benda tu. Sebab kita beli telekung pun biasa yang murah. Kalau pakai telekung tu nampaklah macam tercengih kata orang macam tu lah.